Setiap permulaan pasti ada penghujungnya. Namun, bagi seorang pendidik, penghujung sebuah perkhidmatan bukanlah penamat kepada sebuah perjuangan. Ustazah Cik Kia binti Husin dilahirkan pada 19 Julai 1971 di Hospital Kulim, Kedah dan merupakan anak ke-8 daripada 9 orang adik-beradik. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Bangsaan Serdang Pusat sebelum melanjutkan pengajian ke Madrasah Ittihadul Wataniah Bukit Aping, Serdang Kedah. Beliau meneruskan pengajian ke Kota Bahru, Kelantan di Madrasah Sulamiah Bukit Payung dan Mahad Muhammadi Rumpuan. Ketika menelusuri denai ilmu ke Universiti Al-Azhar, Iskandariah, Mesir, beliau bertemu jodoh dan mendirikan rumah tangga bersama Ustaz Muhammad Syauqi bin Muhammad Qasim. Di bumi para anbiya itu juga bermula kehidupan baru yang kemudian diserikan dengan kehadiran dua orang putera. Cik Kia terlebih dahulu menimba pengalaman sebagai guru ganti beberapa buah sekolahnya, SMA Tarbiyah Diniyah Kulim, Mata Mahmud Al-Usta, SMK Tengku Abdul Malik, SMK Tengku Raudiah dan SK Kebun Pinang. Pada tahun 2004, beliau memutuskan untuk melanjut pelajaran di Mata Kufuran Sultan Abdul Halim. Tanggal 1 Februari 2005, langkah beliau sebagai guru tetap bermula di SK Mergu sebelum meneruskan khidmat di SK Seri Gunung. Di sebalik setiap hari persekolahan, tersimpan ribuan kisah yang tidak pernah diceritakan. Ada penat yang disembunyikan di sebalik senyuman. Ada pengorbanan yang tidak pernah diminta untuk dihargai. Dan ada doa-doa yang dipanjat setiap hari agar anak-anak didiknya menjadi insan yang berjaya. Beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2014. Ustazah Cik Kia dikenali sebagai seorang insan yang sentiasa tenang, ikhlas dalam membantu, tidak berkira tenaga dan sentiasa menghulurkan tangan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Beliau bukan sekadar seorang rakan sekerja. Beliau adalah seorang sahabat yang sentiasa menyatukan hati-hati di sekelilingnya. Pada mata murid-murid yang dikasihi pula, Ustazah Cik Kia merupakan sosok seorang ibu yang berada di sekolah, penduduk pandangan serta sentiasa menyantuni setiap insan yang ditemui, menjadikan beliau tempat anak-anak mencari ketenangan, semangat dan perhatian. Bagi mereka, kehadiran Ustazah Cik Kia bukan sekadar mengajar mata pelajaran tetapi turut mendidik hati, membentuk akhlak dan menyemai nilai kemanusiaan. Hari ini tibalah masa untuk menuntut sebuah helaian indah dalam diari perkhidmatan. Namun sesungguhnya seorang guru tidak pernah benar-benar besar, kerana setiap ilmu yang diajar akan terus hidup dalam ingatan. Setiap nasihat akan terus menjadi pedoman dan setiap doa yang pernah dipanjatkan akan terus mengalir sebagai amal jariah yang tidak pernah putus. Buat Ustazah Cik Kia, terima kasih kerana menjadi seorang guru. Terima kasih kerana mendidik dengan penuh kasih sayang. Terima kasih kerana tidak pernah jemu memberi. Terima kasih kerana menjadi cahaya kepada begitu ramai insan. Mereka tidak akan lupa seorang guru yang menyambut mereka dengan senyuman, yang memujuk ketika mereka kecewa, yang mendoa ketika mereka berjuang dan yang menyayangi mereka seperti anak sendiri. Bagi kami warga SK Seri Gunung, perpisahan ini bukanlah satu pengakhiran sebuah hubungan. Selagi nama Ustazah Cik Kia disebut, selagi itulah jasa, budi dan kasih sayang Ustazah akan terus hidup dalam ingatan kami. Akhir kata, selamat bersarau Ustazah Cik Kia binti Husin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesihatan yang berpanjangan serta membalas setiap titisan keringat dengan ganjaran syurga. Jasamu dikenal, budimu disanjung, namamu sentiasa terpahat di hati warga SK Seri Gunung. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah Cik Kia. Selamat bersara, selamat bergembira, semoga sentiasa sihat sejahtera bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum semua. Pertama, Ustazah Cik Kia, sedikit perkilan untuk Ustazah. Budi yang ikhlas sukar terbalas, kasih mendidik tetap membekas. Doa kami tidak pernah terbatas, semoga hidup sentiasa sejahtera dan berkas. Anda berpisah bukan berakhir, silaturahim terus mengalir. Selamat bersara, kami titipkan zikir, semoga syurga menjadi destinasi terakhir. Semoga bahagia selalu Ustazah. Jangan lupa kami di sini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara diucap kepada Ustazah Cik Kia yang akan bersara pilihan bagi pihak pentadbiran. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah atas segala bimbingan dan sumbangan yang telah diberikan. Jadi kita juga berharap selepas bersara nanti
akan diberikan rezeki yang melimpah, dan senang bakti Ustazah akan dikenang oleh seluruh keluarga SKC Gunung. Selamat bersara dan selamat menjadi suri rumah 10 masa. Selamat bersara. Cikgu Sabri Dan Ustazah Cekia. ayo. Assalamualaikum. Selamat salam Ustazah Cik Kia, Kak Kia. Selamat semuanya sampai ke hujungnya. Okey, semoga sihat selalu, berat dan ceria bersama keluarga. Ya, selamat bersara. Selamat juga Ustazah Cekia. Selamat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adikku Cik Kia, kita harus mengucapkan selamat bersara. Selamat melangkah ke alam baru, alam persaraan bersama adik-adik keluarga yang tersayang. Dan semoga sihat sejahtera selalu dan dikawal manusia. Assalamualaikum. Selamat bersara. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Mintai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Selamat bersara, semoga sehat selalu. Terima kasih Ustazah, semoga sihat selalu. Terima kasih. Sihat selalu. Bye. Salam Ustazah. Akhirnya kita jumpa lagi. Salam Ustazah. Selamat Sarah, Ustazah, bye-bye. Okey, Assalamualaikum kepada Ustazah Cikia. Selamat bersara dan semoga sihat selalu sepanjang persaraan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang hening, pagi yang penuh barakah ini, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan tahniah kepada Ustazah Cikia. Selamat bersara kepada Ustazah Cikia. Selamat menumpukan perhatian kepada keluarga dan semoga Ustazah Cikia dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Gunung, para barisan pentadbir, guru-guru dan staf-staf sokongan Sekolah Kebangsaan Seri Gunung, khususnya murid-murid yang Ustaz kasih sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul dalam satu majlis meraihkan persaraan Cikgu Zamri selaku PK Pentadbiran dan Ustazah Cekia binti Husin selaku isteri Ustaz yang disayangi. Pada kesempatan ini Ustaz ingin mengucapkan kepada Cikgu Zamri dan juga kepada Ustazah Cekia selamat bersara dan saya doakan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan pertautan ukhuwah, jalinan ukhuwah persaudaraan di kalangan para pentadbir, para guru dapat diteruskan semangat ukhuwah ini, yang mana kalau kita tengok dalam martabat ukhuwah ini, yang pertama sekali, yang paling rendah sekali ialah salamatus sadri, lapang dada. Kalau orang tegur kita terima dengan baik, dengan penuh rela hati menerima teguran itu kalau dia itu benar bertepatan dengan syarak. Martabat yang paling tinggi ialah al-ithar. Ithar ni maknanya kita melebihkan, mengutamakan sahabat kita lebih pada diri kita. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW selaku Nabi kita Muhammad SAW, mendidik, mentarbiah para sahabat, menyayangi para sahabat dia lebih daripada diri dia sendiri.
Ini satu kehebatan yang Islam tunjukkan hubungan persaudaraan itu. Jadi sekali lagi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah menganjurkan program yang cukup bermakna ini untuk Cikgu Zamri dan kepada isteri saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Adik nak ucapkan selamat bersara. Terima kasih di atas segala jasa dan pengorbanan Umi sepanjang mendidik dan membesarkan kami, dan juga menjadi role model kepada kami adik-beradik. Semoga Umi diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki. Semoga hari-hari selepas ini menjadi lebih tenang dan bahagia. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat Umi yang sentiasa membantu urusan kerja Umi. Semoga semua dipermudahkan segala urusan. Kami sayang Umi. Assalamualaikum.